Siasatan selesai sudah dan kes ditutup. Ketua Polis Selangor, Datuk Khalid Abu Bakar berkata, kes diklasifikasikan sebagai bunuh dan bunuh diri. Itu rumusan polis berhubung kes kematian bekas adu permatang Datuk Abdul Aziz Muhammad Noor dan bekas pembantu peribadinya Siti Rohana Ismat. Kes ini, kita juga telah mengenal pasti motif kejadian pada hari itu. Dan oleh kerana tidak ada suspek yang kita cari, tidak ada orang saya dah sebut sebelum ini, tidak ada pihak ketiga yang kita akan cari untuk kita tuduh di mahkamah. So saya tidak ada keperluan untuk saya mengumumkan apa motifnya. Jadi this case is considered closed. Tambah Datuk Khalid, kertas siasatan akan dikemukakan kepada Peguam Negara. Beberapa laporan siasatan juga sudah diterima pihaknya. Dalam kejadian 3 Ogos lalu, kereta yang dipandu Datuk Abdul Aziz terbabas dan melanggar pembahagi jalan di Lebuh Raya Utara Selatan berdekatan Sungai Buloh. Hasil pemeriksaan mendapati 2 das tembakan pada Siti Rohana, manakala 1 pada kepala Datuk Abdul Aziz. Senjata api yang digunakan disahkan milik Datuk Abdul Aziz.